Waktu yang dilarang sembahyang ada 5. Kena faham waktu dulu. Nombor 1, ketika matahari sedang terbit, sunrise. Nombor 2, matahari tegak di atas kepala. Nombor 3, matahari sedang tenggelam, sunset. Nombor 4, selepas solat asar. Nombor 5, selepas solat subuh. 5 waktu dilarang solat. Okey? Yang dilarang itu apa? Ialah solat-solat yang tidak ada tujuan dan sebab yang terdahulu. Adapun kalau ada sebab yang terdahulu, tidak dilarang. Dan termasuk yang tidak dilarang pada 5 waktu ini ialah solat qada. Okey. Solat qada termasuk solat qada sembahyang sunat. Kerana ulama qiyas dengan perbuatan Nabi yang terlepas sembahyang sunat zuhur. Nabi qada sunat zuhur ini selepas sembahyang fardu asar. Sedangkan Nabi bersabda, la salata ba'dal asri. Tidak ada solat lepas asar. Nabi juga yang solat lepas asar. Rupanya makna tak ada solat lepas asar itu ialah seperti zuhur. Nah, lepas zuhur ada solat sunat. Lepas asar tidak ada solat sunat. Adapun solat sunat yang lain mu nak buat, buatlah, boleh. Faham lagi? Alhamdulillah.